Kalau kita ada harta, ya, baik, masa kita hidup kita ada harta. Mungkin kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada tanah, mungkin yang wanita ada barang-barang kemas, ada barang-barang berharga. Semua harta yang kita miliki pada masa kita hidup, memang itu harta kita. Ada yang kita beli, ada yang kita dapat daripada harta mak bapak kita dan jadi milik kita. Jadi yang kita kena faham, tuan-tuan, semua harta-harta yang kita miliki pada masa kita hidup, kalau kita meninggal dunia, maka semua harta yang kita miliki pada masa kita hidup, dia telah menjadi harta pusaka. Iaitu kita kena faham, dia menjadi harta pusaka. Bila dia menjadi harta pusaka, maka harta itu mestilah diuruskan mengikut hukum faraid. Dia ada tata cara dia, ada kaedah dia, bagaimana nak uruskan harta-harta pusaka mengikut hukum faraid. Ayat ini tuan-tuan kena maklum dan kena faham. Tapi kalau harta yang kita miliki pada masa kita hidup, kita dah buat satu perancangan atau dah kita uruskan pada masa kita hidup, mungkin harta-harta yang kita ada tu, duit kita, tanah, rumah, kereta, ataupun ini barang-barang berharga, ada yang dah kita hibahkan pada masa hidup. Rumah dah kita hibah kepada isteri kita, tanah dah kita hibahkan kepada anak. Apa tu hibah? Dah kita bagi mereka pada masa bila? Pada masa kita hidup. Ada setengah kita, tuan-tuan, yang dah siap, dah tukar nama dah. Dia dah buat pindah hak milik. Rumah tu dah pindahkan hak milik jadi milik isterinya. Dia buat pada masa hidup. Tanah tu dia dah buat pindah hak milik, letak nama anak. Ya? Ataupun juga ada orang dah wakaf. Ataupun ada yang dia dah jual, atau ada yang dah infak, ada yang dia dah derma. Jadi yang kita faham, yang tuan-tuan kena faham je lah, kalau mana-mana harta pada masa kita hidup, dah kita infak, dah kita derma, dah kita hibah, dah kita wakaf, dah kita jual, semua harta itu tidak lagi menjadi milik kita. Dan bila kita mati, harta itu tidak menjadi harta pusaka. Kalau dah kita hibah kepada anak kita, atau dah kita buat pindah hak milik pada masa hidup, maka rumah, tanah itu telah jadi milik siapa? Jadi milik anak kita. Kalau dah hibah, dah pindah milik pada isteri, jadi milik isteri kita. Jadi saya nak faham, dalam bab harta pusaka ni, mana-mana harta, kalau kita tak buat perancangan atau kita tak uruskan pada masa hidup dengan jalan tadi, jalan hibah, wakaf, derma, ataupun kita hadiah, atau kita buat pindah milik pada masa kita hidup, dan bila kita mati, ada lagi harta yang tinggal di sisi kita. Ada rumah lagi, ada tanah lagi, ada duit lagi, ada saham lagi, ada kereta lagi yang masih tinggal. Maka itu semua menjadi harta pusaka. Bila menjadi harta pusaka, dia mesti wajib diuruskan mengikut hukum faraid. Dalam tu ada hak waris yang mereka akan mewarisi bila kita mati. Faham tak, tuan-tuan?